Orang yang terbaik di surau kita tu imam. Tapi berapa orang boleh jadi imam? Yang terbaik lagi siapa selepas imam? Bilal. Tapi berapa orang yang boleh jadi Bilal? Yang terbaik selepas Bilal siapa? Orang yang sembahyang saf paling depan. Penuh 3 tu habis. Aduh, bilalah Tok Bilal nak mati? Bilalah Tok Imam nak mati? Aku pula nak isi jawatan. Tak payah rebut-rebut. Biarkan imam, biarkan Bilal. Sebab ada orang yang Nabi sebut semua orang boleh dapat jadi baik. Apa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Khairukum, yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Maknanya dalam masjid ni, dalam surau ni, semua orang boleh jadi baik. Pergilah belajar Quran. Malu Ustaz? Malu apa? Belajar. Masuk balik kelas Iqra. Malu Ustaz? Kalau gitu belajar dengan cucu. Cucu darjah 4. Belajar dengan cucu. Cucu sokok. Kuatlah sikit atuk. Nanti orang dengar tu malu. Tata dia balik terus tuan. Tata dia. Pergilah belajar, jangan malu.